Lapar. Hai? Lapar lagi? Bukan tadi kau dah makan? Itu tadi. Sekarang dah lapar balik. Okey, jom. Kita makan tulang kat Beach Road. Hei, tulang lagi. Mentang-mentang lah aku suka makan tulang. Tapi kalau dah selalu makan, tak boleh tertelan tau, Man. Tak payah jauh-jauh. Kita dah dekat isu ni. Kau tinggal isu takkan kau tak tahu. Isu ni mesti ada kedai-kedai yang sedap juga kan. Bawa je lah dekat-dekat sini, Man. Kat sini Kalau kat sini, tak payah jauh-jauh pi. Kita turun sudah. Aku bawa kau dekat sini je. Jom. Ni isu punya apa, Man? Ni blok 285 pi. Isu Avenue 6 je. Oh. Patut tengok macam tempat familiar ni. Tak ramai orang tahu ni kedai. Cuma budak-budak Isun je yang tahu. Dulu aku dah mati tau tinggal blok belakang ni. Tapi tak ada nak perasan tak ada kedai Melayu kat sini. Pi. Nak pergi mana sekarang? Kiri ni je. Mana? Kedai dia ni je. Ni, Ha. loka-loka. Tapi pekerja dia semua orang-orang Cina je. Pekerja dia Cina pi. Dia Muslim own lah pi. Oh, ni Muslim own. Ha. Alah. Ada bang Melayu kat belakang. Jom. Jom. Apa yang ada kat sini Oh, claypot, asam pedas. Dia ada laksa claypot, kari claypot. Aku rasa aku nak asam pedas lah. Aku nak order asam pedas telur ikan. Kau nak apa, Man? Aku nak asam pedas telur sotong lah. Kau nak telur sotong? Ha, aku tak nak ikan lagi. Aku nak telur juga, telur sotong. Bukan sotong. Okey, lepas tu kita try siput sedut okey Siput sedut. Siput Lemak sedut cili padi, dong power. Alright. Okey bang. Lemak cili padi siput sedut. I want asam pedas sotong egg and one asam pedas squid egg. Potong egg. Fish egg. Starting the first one is fish egg. Yes, telur ikan, telur sotong. Telur ikan, telur sotong. Telur ikan, telur sotong dengan lemak cili padi siput sedut. Aku nak bungkuskan bini aku sekali One siput sedut. Okay. Stingray Okay. and also sate. Ada sate juga. Okay, sate ayam 10, beef 10. Okay. Okay. Okay, total will be 67.60 Okay. Man. Tolong Man. Sini pun ada telur sotong Aku selalu ingat telur ikan tau. Gadi ikan pari. Kedai kopi. Tapi pemandangan macam restoran. Kau duduk sebelah tepi-tepi, ada pemandangan, ada garden kan. Ada road-road kereta-kereta ni semua abaikan lah. Rasa dia macam restoran juga guys. Duduk, jangan melu, duduk. Selesa je sini Pemandangan baik, open air. Kalau hujan tak biasa. Kalau hujan duduk alam. Kalau untuk perokok-perokok duduk sini. Smoking corner, selesa. Ni pun first time aku tapi makan kat sini. Serius lah? Kau yang tinggal di Yishun kau tak pernah try makan di sini Sedap ke tak ni Tapi aku dengar dia punya claypot sedap tapi. Ini first time aku rasa. Aku tak nak dihampa, mari kita rasa sama-sama pi. Okay bro, thank you. Ini kau tengok siput sedut dia. Ui, buih-buih lagi man. Siap. Ni kalau bini-bini aku nampak man, dia kalau tahu mesti cemburu. Mesti jealousnya. Panas Jul. Telur ikan lah. Ada 3 set nasi I see. Episod dengan nasi. Lemak cili padi, siput seru lazat, kari daging pekat, makan panas-panas, sate berapi, kuah kacang padu gila. Tepi. Kau nak makan macam doa tak? Bacalah doa dulu. Macam mana nak kenyang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Amin. wa razaqtana wa Amin. qina azabannar. Amin. Sedap lah, tak sabar aku nak makan ni. Ni apa man? Yang ni telur sotong. Telur ni telur sotong. Sotong ni telur macam ni
Dia sebenarnya Lembut-lembut lembut-lembut lah. luar patut biasa kan kau makan sotong kat luar kan dalam telur dia. Ni telur dia. Ni kira dia orang setelah sotong dia keluarkan telur dia gitu. Yang ni telur ikan. Telur ikan. Gemuk semua telur ikan dia. Gemuk sih. Rasa kuah dia Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Boleh tahan. Dia masam-masam manis tapi. Sedap. Dia Manis punya. tapi dia nyekuang kau boleh buat iruk Aku rasa yang ni punya kuah pula Kain tak? Oh, kuah dia sama. Kuah dia sama, Man. Babak telur ni aku suka Sedap lah telur dia, telur ikan dia. Telur ikan dia sedap, Man. Lemak. Lemak cili padi. Bismillah. Oh, lemak. Dia punya lemak cili padi, Man. Power. Lemak cili padi dia, bila kau masuk mulut, terasa macam lemak cili padi ayam tau. Ayam Kau rasa? Sedap. Padahal siput. Rasa lemak cili ayam. Rasa ayam, kan? But seriously dia punya rasa dia macam creamy tau tu. Creamy. Dia Dia- berlemak. Dia yang pada aku dia punya lemak cili padi ni dia pekat dia just nice. Memang kena pada dia. Dia punya warna dia oranye. Dia bukan macam pucat-pucat tau, warna pekat. Dia berlemak tapi. Walaupun lemak cili padi pun dia tak begitu pedas. Ni kalau anak-anak aku makan pun diorang masih boleh terima lah. Oh, sedap lah. Kau try sedut ni. Mana? Sedut. Siput sedut. Okay, aku try siput sedut Kuah dia sedap lah. Aku suka kuah dia Ingat aku makan kat rumah punya asam pedas kan. Tapi seronoknya nasi dia bukan nasi plain tau. Dia siap dengan telur asin, dengan sayur. Okay, sedut. Bismillah. Oh, tu apa kau sedut sekarang? Siput sedut lah. Kan namanya siput sedut. Kau nasi cukup tak? Cukup. Dah kita order 3 set dapat 3 nasi sama kan? Tak, kalau kau tak cukup tu nasi aku nak makan juga. Makan. Kalau kau boleh makan, kau makan lah. Kau dah rasa ya telur dia? Sedap. Power lah. Aku rasa lah telur dia Telur sotong. Ni jujur cakap. Alamak, dia punya telur dia. Ini telur sotong guys, telur sotong. Bismillah. Sedap lah guys. First time aku makan telur sotong ikan asam pedas. KP, for dia telur sotong kalau kau perasan, okay, according to them ni untuk satu orang yang makan topi. Tadi kau dah ambil satu kan? Aku dah ambil satu. Jadi 2 telur. Ni 3 telur. 4 telur. Ada 4 telur Satu dia kecil-kecil. 5 telur. 5 telur. Ui. Jadi maknanya satu claypot ni kan, Boleh kongsi. dia ada 5 telur sotong. Boleh kongsi guys. Depend lah. Kalau kena aku boleh habis nanti. Betul. Kalau ada orang, dia nak kena lantak semua. Tapi pada aku, macam untuk kita lah untuk normal general dengan telur ikan, daripada kau nak makan satu-satu, lebih-lebih 2 orang satu, order satu lain, macam Man, order satu lain, sampai kita dapat rasa. Telur ikan dia pun besar kedua. Korang makanlah sampai tercekik. Dia punya siput pun, portion dia, sebenarnya boleh 2 orang. This is perfect lah. Kalau macam harga dia pun agak berbarabok, kira murah jugalah untuk nak lepaskan kurangnya kempunan. Satu ni $10. Dengan siap dengan nasi lagi. Jadi $30 korang makan set macam ni. Tak baloi ke? Rasa. Okay, makan jemput-jemput. Telur dah steam lah. Tapi guys korang kalau nak makan ada budak-budak, jaga-jaga tau, hati-hati. Pasal ni claypot tadi betul-betulnya panas, melecur tu. Panas Syul. Kau pegang macam kau ada ilmu kebal pula tadi Kau makan telur masin? Makan. Kau makan lah, aku tak suka. Kau tak makan? Wastednya. Aku tak suka makan telur masin sangat. Rugi Rahman. Ini semua nikmat-nikmat dunia sih. Uping kau tak nak confirm Confirm. Kau tak nak aku bantai lagi. Silakan.
telur aku tarik kat sana pula. Kau tengok aku kasih dia bedal ni semua. Jangan kau balik sakit sudahlah. Semua telur masin. Nasib baik aku kuat masin. Ping, kau apa so minum dia punya kuah sekali? Tak nak rugi man. So lah, kau tengok. Kita bukan nak rugi man Kita punya Aku lah pelahap. man, settle. Tengok. Ada tak tinggal sikit? Sikit pun tak tinggalkan guys. Semua, alamak. Okay Makan sampai licin bang. Apa macam mana dia punya feedback test dia ni? Feedback dia bang tak payah feedback bang. Abang tengok dah tahu bang. Berapa licin kita makan bang. Ya Allah bang, sedap. Ini bukan gelojoh gagal bang. Setahu saya untuk lokal-lokal ni, diorang memang terapkan quality in diorang punya food making. Okay? Diorang nak you orang customer tu rasa taste macam mana you punya mak-mak nenek-nenek you pernah masak tau. Bring back that original Malay authentic cuisine punya taste. Lokal-lokal ni siapkan semua tu sebab sampai habis kau makan. Habis bang, habis. Tadi member saya kan, sampai guna straw tau. Ini straw ni kau pakai cuma sop tulang je. Tapi kau tak tahu kau pakai ni macam ni. Itulah. Itulah bang. Always authentic masakan orang Melayu. Mak-mak, nenek-nenek kita punya jenis masakannya quality lah. Ni yang lokal-lokal sekarang, bring it to you all. Okay. Supaya you teringat balik kan, itu memory kan. Dari masa kecil ke, mak you masak, nenek you masak kan. Macam saya, nenek saya dah meninggal. Betul. Jadi masakan dia ni sama tau. Saya terus datang sini jadi auditor pada lokal-lokal. So you the auditor. Kalau salah ke apa, you bilang saya. Ini big boss dia. Boleh maaf kalau Tapi saya bukan nak big boss lah, takat kira one of the boss. one of the boss lah. The big boss is my wife, the lady boss. Okay. Tapi saya nak tanya. Ni bosnya muka betul-betul familiar. Macam betul saya kenal. Nak tanya, kalau salah, maafkan saya. Awak dulu sekolah mana? Saya sekolah my Ibrahim. Ahmad Ibrahim. Memang dah asal jodoh. dia daripada Yishun all the way lah. Bro, awak kenal saya lagi tak? One of my junior. I think if I'm not wrong, one of my Yes, junior. correct. You are my senior. Kira bila saya step 3, awak step 4 is it? Correct. Dah berapa lama ni buka? Kita buka actually quite baru juga. Kita cuma we open this since March actually. Tapi that one was a different concept. So after studying more of the market, then after that kita found the true kira chefs yang kira master all this authentic cuisine. Then we bring in, I think we just launched this new menu about 1 month plus. So 1 month plus, then we went viral because of this claypot asam pedas. Then macam my auditor cakap, I'm bringing in back all the authentic punya Malay cuisine back. Pasal ni barang kalau kita cakap bahasa Melayu, barang-barang langka, kira very rare. Telur sotong, asam pedas telur sotong yang sedap. Telur ikan ni semua barang-barang rare. When you all come to eat at Lokal-Lokal, I want you all to feel at home. Macam sama macam dia cakap, masakan rumah. So that's where our slogan comes in, we bring back memories. So memories of your loved ones cooking for you. Kita punya nama Lokal-Lokal is called, kira dia punya translation, direct translation is bringing you to another dimension. We have kira succeeded in this pasal ternyata klepot-klepot ni semua dah bocor. Dia punya kuah semua dah kering. Nampak tak? Okay guys. Aku nak ambil korang Sebenarnya, this is not paid review Kita tak dipanggil untuk buat paid review. First, permulaan aku dapat video. Kalau tak pasal abang ni, saya ingin mengucapkan terima kasih. Pasal dia yang beri awareness tentang kedai lokal-lokal pula lokal-lokal. From there, the awareness datang kat kita. Aku bawa kau makan kat sini. Kita pun kepo nak rasa juga kan. Jadi, inilah dia punya outcome dia. Honest review Ni memang honest. Aku not being paid. Kita bayar sendiri. Aku punya bill pun tak tahu mana aku letak. Memang kita bayar sendiri. Dan diorang tak invite kita. Kita yang kepo-kepo datang sini. Pasal for me, it's very important for us to give awareness yang kat Isu ni ada makanan yang sedap, hebat. Kita tak perlu pergi jauh-jauh. Okay, this one is a new item yang kita dah letak dalam. Alamak, rezeki datang man. Kari daging makan dengan Aku dah kenyang lagi. makan dengan roti Perancis. Then this one is extra sambal sotong kering. Semua barang-barang rare, barang-barang lama. Terima kasih bos. Okay, enjoy. Terima kasih banyak-banyak Right, enjoy. Rezeki guys. Rezeki masih aku try test. Tengok roti dia. Kalau ada sup tulang pun tak dapat macam gini punya roti tau.
So rasa kan? Tak, yang ini. Yang ini. Roti siasat. Dia punya kari daging pun rasa mak-mak Bakar so. ni je kan dah ada sih. Aku teringat apa tau? Nenek aku punya kari daging. Bukan ke nenek kau dah arwah? Alah, arwah nenek aku. Kejap je. Sorry lah nek. Sorry lah arwah nek. Sedap juga. Daging dia kau tengok guys. Panas guys ni. Hot plate tau, clay pot. Daging dia sedap kan? Daging dia sedap. Aku letak sini lah. Campur dengan roti. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Memang luar biasa, serupalah mak masak dengan jiwa. Nenek punya resepi turun ke generasi, otentik Melayu. Pak. Daging dia. Lembut. Dia punya dish yang terbaru. Dia punya kari daging dengan roti. Dia kasih aku cuba. Tahu ni apa? Ni kari daging biasa yang arwah nenek masak semua tu. Oh, kari daging lah. Kari daging. Dia betul kari daging. But the difference is in clay pot this time. Yes, clay pot style. Betul Melayu punya kari kan ni? Dia punya daging rasa macam arwah nenek saya punya masak. Yes. Bukan India punya kari tau. Melayu punya kari. Melayu punya kari. Sebelum kita datang sini memang kau tak tahulah yang bos dia ni member kau. Aku tak tahu, aku expected dengan bos orang tu ni. Oh. Bila datang, macam kenal je. Wah, aku tengok orang makan lah. Wah, yo, pening pun aku. Menyelerakan lah. Menyera. Tapi bagus dia sini. Daging lembut kan bro? Daging dia lembut. Dia punya daging lembut. Habis tu tengok. Aduh mak. Ui. Aduh mama. Daging dia pun datang seketul besar kedua punya. Ketul-ketul tau. Ketul-ketul. Dia bukan kecil-kecil punya. Dia datang seketul. Tadi telur dia pun Allah. Macam telur ikan dinosaur. Lemak cili padi ikan sepat. Lemak cili padi ikan sepat. So kalau you ingat ikan sepat tu, sini pun ada jual. Oi. Kau tengok je guys. Kau tengok Upi dengan aku dah jadi. Alhamdulillah. Aku punya tekak able to accept dia punya taste. Dan aku harap korang able to support kan. Especially budak-budak Yishun. Kita semua budak-budak Yishun, kita kena support each other tau guys. Baik kepada abang-abang kereta, abang-abang motor, abang-abang yang suka main buruk. Tapi sayang lah, sini tak ada tempat orang main buruk. Kalau tidak, orang boleh rasa. Okay? Alright man. Thank you boss. Okay, thank you very much. Saya akan bawa isteri-isteri saya datang sini pula Isteri-isteri ya? You can get them to, if you want, you can visit kita punya social media. Our new menu is up. Kita ada ongoing promotion that's gonna come up very soon. Exciting new updates for the menu also coming up very soon. So I hope you all can join us and experience for yourself. Okay bos. Yep. Sorry lagi satu. Ni kedai korang accept voucher tak? Yes, we accept kira cash, kita accept kira scan and pay, kita accept CDC vouchers. Oh. CDC. Sayang lah, aku belum gunakan aku punya voucher tadi. Tapi tak apa, lain kali kita datang kita boleh gunakan voucher lagi ya. Alright, bini aku banyak voucher. Alamak, bini kau banyak sangat. Aku susah cakap. Tak cukup lah ni. Okay bos. Okay, thank you very much. Jumpa lagi Thank you. Okay. You again. Okay.